SWT kerana limpah rahmat dan izinnya. Kita dapat berhimpun pada pagi yang penuh keberkatan ini untuk majlis pengumuman keputusan Persatuan Sijil Pelajaran Malaysia 2025 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya rakamkan kepada semua pihak yang telah mencurahkan bimbingan, tunjuk ajar serta sokongan kepada calon-calon yang telah menduduki SPM tahun 2025. Sekaligus menjadi pemangkin kepada usaha untuk melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing, berdaya tahan selaras dengan wawasan Kementerian Pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, suka dimaklumkan bahawa calon sekolah boleh memperolehi keputusan Persatuan SPM tahun 2025 mulai pukul 10 pagi hari ini di sekolah masing-masing. Calon juga boleh menyemak keputusan secara dalam SPM, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, angka giliran dan hantar ke 15888 untuk mendapatkan ringkasan keputusan peperiksaan SPM pada tahun 2025 sehingga pukul 6 petang, itu 6 April 2026. Bagi calon persiapan pula, mereka boleh menyemak keputusan dan hadir ke Jabatan Pendidikan Negeri, itu JPWPKL, untuk mendapatkan keputusan peperiksaan. Bagi penyemakan semula keputusan SPM bagi tahun 2025, calon boleh membuat permohonan penyemakan semula dalam tempoh 30 hari bermula 31 Mac 2026 hingga 29 April 2026. Semakan semula keputusan boleh dilakukan secara atas talian di https://elp.moi.gov.my atau aplikasi e-lembaga peperiksaan. Maklumat am peperiksaan SPM bagi tahun 2025. Baran mula terasa. Degup jantung bertambah laju. InsyaAllah, saya akan pamerkan keputusan peperiksaan kita. Peperiksaan SPM 2025 telah dilaksanakan secara berperingkat mulai 3 November 2025 hingga 23 Disember 2025 yang merangkumi ujian bertutur bahasa Melayu, ujian bertutur bahasa Inggeris, ujian amali sains, ujian mendengar bahasa Melayu, ujian mendengar bahasa Inggeris dan diakhiri dengan peperiksaan bertulis. Secara keseluruhannya, sejumlah 84 mata pelajaran ditawarkan di peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebanyak 165 buah pusat peperiksaan disediakan bagi mengendalikan peperiksaan SPM bagi tahun 2025. Pengendalian peperiksaan ini melibatkan 5,702 orang petugas peperiksaan. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kegigihan dan kesungguhan dan komitmen petugas peperiksaan kita, sama ada penjawat awam ataupun sukarelawan kita yang telah memberikan hikmat bati yang cemerlang sebab perjalanan peperiksaan kita berjalan lancar. Terima kasih saya ucapkan. Bilangan calon yang berdaftar meningkat sebanyak 2.18% iaitu seramai 346 calon berbanding pada tahun 2024. Bilangan calon yang mendaftar menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2025 adalah seramai 21,580 calon berbanding 20,677 calon pada tahun 2024. Calon pada tahun 2025 terdiri daripada 16,194 orang daripada Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, 237 orang daripada Sekolah Agensi Kerajaan, 2,670 orang dari sekolah swasta dan 2,479 calon persendirian. Untuk makluman hadirin, seramai 14,887 calon iaitu 93.35% layak menerima sijil pada tahun 2025 berbanding dengan 14,494 calon itu 92.82% dan Alhamdulillah angka ini menunjukkan berlakunya peningkatan sebanyak
393 calon, iaitu 0.53, dan untuk makluman hadirin, ini merupakan peningkatan terbaik sejak 2013 itu diperkenalkan layak sijil, dan ini menunjukkan satu lagi kehebatan di Kuala Lumpur di peningkatan layak sijil kita, iaitu 5 tahun berturut-turut. Tahniah kepada semua. Jumlah yang layak mendapat sijil semakin bertambah saban tahun, mencatatkan rekod tinggi pada tahun ini itu sebanyak 93.35%, dan ini merupakan satu pencapaian terbaik atas usaha gigih guru, PPD dan juga jabatan, dan juga kita merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang beri dukungan dan dorongan kepada kita untuk mencipta kejayaan yang cemerlang. Dan tuan-tuan boleh lihat paparan tersebut merupakan persiapan di peringkat PPD, di mana PPD Keramat menunjukkan peningkatan yang tertinggi sebanyak 1.62, itu 97.09 berbanding dengan 95.47 2024. Saya dengar bisikan daripada PPD Keramat dia nak capai 100% 2026 ni, insya-Allah. Ratus bilangan sekolah yang layak mendapat sijil meningkat sebanyak 6.93, itu sebanyak 65 buah sekolah pada tahun 2025 berbanding dengan 58 tahun. Jadi secara langsung dengan peningkatan sekolah kita yang pelbagai, kita meraihkan kejayaan pada sekolah. Dan dengan arti kata yang lain, tuan-tuan dan puan, bahawa di mana jua mereka berada di Kuala Lumpur ini, kita boleh mencipta kecemerlangan, insya-Allah. Perkaitan ini sangat berkait dengan program berimpak tinggi serta intervensi yang telah dirancang dan dilaksanakan sepanjang tahun. Bagi persediaan calon berkeperluan pendidikan khas, seramai 138 orang calon berkeperluan pendidikan khas CBPK telah menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2025. Berdasarkan jumlah tersebut, seramai 114 calon, iaitu 82.61 CBPK layak memperoleh sijil berbanding dengan 88 calon 81. Jadi dalam arti kata yang lain, tuan-tuan, inilah program yang kita laksanakan bagaimana kita nak merapatkan jurang di mana pelajar itu berada. InsyaAllah kita akan menjadikan mereka terus cemerlang, insyaAllah. Dan angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak 1.13 persijilan SPM bagi CBPK, menunjukkan peningkatan 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2023. Calon yang layak mendapatkan kategori CBPK ditunjukkan dalam jadual 2. Jadi tuan-tuan boleh telitilah jadual ini, tuan-tuan boleh lihat semua menunjukkan peningkatan, cuba sedikit penurunan bagi kurang upaya pendengaran. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah khususnya pada sektor pendidikan khas dan semua warga guru pendidikan kita. Dan sukacita dimaklumkan juga pencapaian cemerlang bagi calon CBPK menunjukkan peningkatan seramai 18 calon memperoleh 5A ke atas berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahniah kita ucapkan. Dan bila tuan-tuan lihat kat situ, maknanya 2025 kita telah berjaya menghasilkan pelajar kita yang dapat semua A, 9A, 8A, 7A, 6A dan 5A. Dan apa yang lebih membanggakan lagi, tuan-tuan, bagi sekolah menengah pendidikan khas tapak merupakan sekolah contoh atas peningkatan subjek teras dan elektif serta peningkatan peratus lulus semua mata pelajaran. Tahniah saya ucapkan pada kepimpinan di sekolah dan sektor pendidikan khas yang berteguh lumus untuk memberikan sokongan bagi kejayaan ini. Semua 21 calon yang terdiri daripada calon CBPK Buta dan Rabun telah layak mendapat sijil. Tahniah saya ucapkan. Analisis keputusan peperiksaan SPM 2025. Keputusan peperiksaan SPM 2025 dilaporkan berdasarkan pada pencapaian calon dan peperiksaan mata pelajaran. Pencapaian calon merujuk kepada sejauh mana calon menguasai pembelajaran dalam kesemua mata pelajaran yang diuji. Indeks yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian calon ialah grade purata negeri ataupun disebutkan GPN. Prestasi mata pelajaran pula menunjukkan kepada sejauh mana calon menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diukur dalam setiap mata pelajaran. Indeks yang digunakan untuk menunjukkan prestasi mata pelajaran adalah grade purata mata pelajaran atau GPMP.
Nilai bagi semua grade purata adalah 0.00 hingga kepada 9.00 yang mana nilai grade purata yang lebih kecil menunjukkan pencapaian atau prestasi yang lebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sukacita saya memaklumkan bahawa secara keseluruhannya pencapaian calon SPM 2025 adalah berdasarkan pada indeks GPN yang semakin mengecil berbanding tahun-tahun yang lepas. Nilai grade purata negeri pada tahun 2025, kita telah berjaya mencapai 4.57 mata berbanding dengan 4.61 mata bagi tahun 2024, iaitu pengecilan sebanyak 0.04, dan ini merupakan grade purata yang terbaik JPWF sejak 2014, itu 11 tahun. Dan ini menunjukkan prestasi pengecil GPN pada 4 tahun berturut-turut. Tahniah saya ucapkan pada semua warga pendidik, kepimpinan di sekolah, kepimpinan di PPD dan juga Jabatan Pendidikan, dan tidak kita lupakan kepimpinan di peringkat KPM yang sentiasa memberi sokongan dan dokongan kepada kita. Tahniah saya ucapkan. Bagi grade purata daerah Keramat, mengecil sebanyak 0.23 mata, iaitu 4.31 mata pada tahun 2022 berbanding dengan 4.54 pada tahun 2024. Pencapaian calon daerah adalah yang ditunjukkan dalam paparan. Grade purata daerah Sentul mengecil 0.02 iaitu 4.73 mata pada tahun 2025 berbanding 4.75 pada tahun 2024. Berikut merupakan paparan yang tuan-tuan boleh rujuk dekat sini. Terima kasih. Okay. Pencapaian grade purata mengikut jantina bagi memastikan bahawa keseimbangan antara pelajar lelaki dan perempuan, JWKL sentiasa begitu cakna memastikan bahawa jurang ini dapat dirapatkan. Nilai grade purata bagi orang calon lelaki menunjukkan peningkatan prestasi yang secara konsisten bagi 4 tahun berturut-turut daripada 2022 hingga 2025. Peningkatan sebanyak 0.26 juga merupakan pencapaian grade purata terbaik sejak 2022. Grade purata calon perempuan masih mendominasi, namun peningkatan calon lelaki lebih ketara. Calon perempuan menunjukkan peningkatan grade purata terbaik sejak 2022, itu grade purata 4.39 pada tahun 2022 dan kepada 4.29 pada tahun 2025. Tahniah di atas kepada sektor pembelajaran yang sentiasa berusaha kuat untuk memastikan bahawa kejayaan ini milik kita bersama. Dan pendekatan pendidikan pedagogi terbeza merupakan kunci kejayaan kita. Semoga usaha ini kita teruskan untuk 2026. Hal ini adalah hasil program menyasarkan pendekatan terbeza serta pemilihan mata pelajaran. Di sini kita boleh merangkumkan bahawa peranan kaunselor melalui ujian psikometrik, bimbingan minat murid terbukti membuahkan hasil. Grade purata sekolah juga meningkat sebanyak 7.92%, iaitu sebanyak 64 buah sekolah pada tahun 2025 berbanding dengan 56 buah sekolah pada tahun 2024. Dan peningkatan yang ini merupakan peningkatan kita yang tertinggi dalam sejarah kita juga. Hadirin yang dihormati sekalian, bilangan calon yang memperoleh keputusan cemerlang grade A+ dalam sebuah mata pelajaran yang diduduki adalah 8 orang, iaitu 0.05. Walaupun jumlah calon menurun, namun demikian tuan-tuan, kita perlu berbangga bahawa pencapaian bilangan grade A+ yang meningkat setinggi sejak 2021 itu seramai 8,125 calon mendapat grade A+. Bahkan grade cemerlang turut mencatatkan tertinggi sejak 2021, itu sebanyak 28.4%. Kejayaan ini didorong oleh pelaksanaan program Triple Plus kita. Jadi dalam kata yang lain, walaupun kita terdapat pengurangan dari segi peratus pelajar semua mendapat A+, tapi kita perlu berbangga sebab pelajar kita yang mendapat grade A+ dalam semua mata pelajaran telah meningkat begitu mendadak, itu sejak 2021. Tahniah saya ucapkan. Bilangan calon yang memperoleh keputusan cemerlang bagi A+, A dan A dalam A- dalam semua mata pelajaran yang diduduki adalah seramai 507 calon, iaitu 3.18% pada tahun 2025.
Grade cemerlang dan kepujian menunjukkan peningkatan yang begitu ketara, iaitu sebanyak 69% per tahun 2025 berbanding dengan 66.07 dan ini merupakan rekod tertinggi sejak 2021. Syukur kita banyak rekod yang kita telah capai pada tahun ini. Manakala seramai 962 calon, itu 56.53% telah memperoleh sekurang-kurangnya lulus dan grade E semua mata pelajaran yang menduduki pada tahun 2025 berbanding dengan 8,867 calon, iaitu 56.79% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak 0.4 berbanding dengan tahun 2020. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, ini merupakan rekod terbaik kita di mana kita dapat mengurangkan pelajar kita yang gagal dalam mata pelajaran SPM kita. Jadi tuan-tuan boleh lihat tentang pencapaian kita, tuan-tuan lihatlah secara terperinci calon A kita dan inilah prestasi-prestasi kita. Okey, next. Dan kalau tuan-tuan lihat tadi, lulus semua mata pelajaran juga menunjukkan peningkatan, iaitu 56.83% berbanding dengan tahun 2024. Okey, kipat. Prestasi keseluruhan menunjukkan pencapaian cemerlang pada tahap kepujian, iaitu dengan sebanyak 135,270 kertas perintah yang diambil. Daripada jumlah itu, 66.19% adalah bergantung pada subjek teras, manakala selebihnya 33.81 iaitu 89,540 kertas melibatkan subjek elektif. Bagi pencapaian peratus A+, iaitu meningkat sebanyak 6.93 iaitu yang tertinggi sejak tahun 2021. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun berlaku penurunan daripada semua A, tetapi kita berjaya mengangkat bilangan pelajar kita yang mendapat A+ dalam mata pelajaran. Kejayaan ini didorong dengan pelaksanaan program DEG, CDEG yang memberi fokus kepada pengurangan calon yang memperoleh grade C, D, E dan G seperti yang dirujuk dalam analisis MyFocus. Dan untuk maklumat, MyFocus ini merupakan intervensi atau inovasi yang dihasilkan oleh JWKL untuk menapasti isu dan penyelesaian intervensi terbaik. Malah mengurangkan bilangan calon gagal ini merupakan yang terbaik dalam tempoh 5 tahun. Tahniah saya ucapkan. Walau bagaimanapun, terdapat penurunan prestasi yang dikena pasti berpunca dari pandemik COVID-19 di mana murid tidak menguasai kemahiran asas dengan baik. Sebab itu, pelbagai program intervensi telah dilaksanakan bagi isu tersebut dan meningkatkan pencapaian keseluruhan. Prestasi mata pelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, secara keseluruhan berdasar pada grade mata pelajaran GPMP bagi peperiksaan SPM pada tahun 2025, sebanyak 41 daripada 84 mata pelajaran telah menunjukkan peningkatan prestasi, manakala 3 mata pelajaran mengekalkan prestasinya berbanding dengan SPM 2024 dan 6 mata pelajaran memperoleh grade purata 6.00 itu semua calon mendapat A+. Hebat tuan-tuan. Maknanya terdapat 6 mata pelajaran kita yang mendapat yang terbaik iaitu grade purata 0.00. Maknanya semua calon itu yang mendaftar bagi 6 subjek ini mendapat A+. 46 calon mata pelajaran memperoleh 100% lulus bagi peperiksaan SPM 2025. Calon yang memperoleh grade cemerlang dan kepujian A+ dengan C bagi mata pelajaran teras meningkat sebanyak 68.47 pada tahun 2025 berbanding dengan 62.98% pada tahun 2021. Ini merupakan rekod terbaik sejak 5 tahun berturut dan ini merupakan bahawa JWKL telah bersedia untuk rancangan pendidikan Malaysia 2025-2036 insya-Allah. Dalam peperiksaan SPM pada tahun 2025, prestasi 4 mata pelajaran teras menunjukkan peningkatan prestasi. Dan peningkatan ini berbeza dengan kementerian di peringkat kebangsaan yang hanya menunjukkan 4 mata pelajaran peningkatan, tetapi Kuala Lumpur telah berjaya 4 peningkatan. Maknanya Kuala Lumpur mengatasi di peringkat kebangsaan.
Mata pelajaran pendidikan Islam menunjukkan peningkatan yang begitu ketara, prestasi tertinggi itu sebanyak 0.71 grade purata mata pelajaran, 3.38 mata bagi tahun 2025 banding dengan 4.09 mata pada tahun 2004. Mata pelajaran matematik juga menunjukkan prestasi sebanyak 0.12 mata GPMP iaitu 4.78 mata pada tahun 2025 berbanding 4.90 mata bagi tahun 2020. Dan selain itu, mata pelajaran pendidikan Inggeris dan pendidikan moral turut menunjukkan peningkatan prestasi yang terbaik. Tahniah saya ucapkan. Bagi mata pelajaran elektif STEM, bagi sains gunaan dan teknologi, 9 mata pelajaran telah menunjukkan peningkatan prestasi. Mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik menunjukkan peningkatan prestasi tertinggi sebanyak 2.29 GPMP iaitu 2.71 mata pada tahun 2020 berbanding dengan 5.00 pada tahun 2024. Seterusnya bagi 8 daripada 17 mata pelajaran elektif STEM itu mata pelajaran vocational telah mencatatkan peningkatan prestasi mata pelajaran pendakwaan domestik menunjukkan peningkatan prestasi tertinggi sebanyak 1.62 mata GPMP itu 1.45 mata pada tahun 2025 berbanding dengan 3.07 pada tahun 2024. 9 daripada 12 mata pelajaran elektif kemanusiaan dan sastra iktisad telah menunjukkan peningkatan prestasi. Mata pelajaran pengajian keusahawanan mencatatkan peningkatan prestasi tertinggi sebanyak 0.71 mata grade purata iaitu 2.07 pada tahun 2025 berbanding 2.78 mata pada tahun 2024. 4 daripada 10 mata pelajaran elektif pengajian Islam telah mencatatkan peningkatan prestasi. Mata pelajaran Al-Quran dan Sunnah mencatatkan peningkatan tertinggi sebanyak 0.50 mata GPMP iaitu 2.20 pada tahun 2025 berbanding dengan 2.70 mata pada tahun 2024. 3 daripada 4 mata pelajaran elektif bahasa telah mencatatkan peningkatan prestasi. Bahasa Punjabi menunjukkan peningkatan tertinggi iaitu 0.96 mata GPMP 2.33 mata pada tahun 2025 berbanding dengan 3.29 mata pada tahun 2024. Akhir sekali bagi mata pelajaran kesenian sebanyak 4 daripada 18 mata pelajaran telah menunjukkan peningkatan prestasi bagi persenjataan SPM bagi tahun 2025 manakala 3 mata pelajaran mengekalkan prestasinya berbanding dengan persenjataan SPM bagi tahun 2024. Pencahayaan sekolah khas iaitu sekolah seni untuk makluman rakyat media dan tuan-tuan dan puan, di mana kita ada sekolah khas kita, di mana kita ada sekolah seni Kuala Lumpur telah menunjukkan peningkatan iaitu dalam layak mendapat sijil, grade purata sekolah dan peratus lulus semua mata pelajaran, manakala bagi sekolah Bukit Jalil mengekalkan 4 tahun berturut-turut dan juga mencapai LMS 100% lulus. Tahniah saya ucapkan. Pengiktirafan SPM pada peringkat antarabangsa. Persediaan SPM merupakan satu persediaan yang diperakukan pada peringkat antarabangsa pakar pentadbiran pendidikan luar negara untuk melibatkan secara langsung dalam penjaminan mutu item pentadbiran serta penetapan standard peperiksaan. Pakar-pakar pentadbiran luar negara terlibat menyumbangkan kepakaran dalam persediaan SPM pada tahun 2025 dengan daripada Cambridge University Press dan Assessment QPA, United Kingdom, New Zealand, Qualification Authority, NZQA dan juga Institution of Accountant and Bookkeepers, IAB UK. Dan pelibatan pakar-pakar pentadbiran pendidikan ini bukan sahaja mengukuhkan kredibiliti peperiksaan, malahan memastikan sistem pentadbiran sentiasa berdaya saing pada peringkat global. Calon yang memiliki prinsip perakaunan dalam peperiksaan SPM pada tahun 2025 juga berpeluang untuk memperolehi sijil IAB LCCL Level 2 Certificate in Bookkeeping Accounting daripada London Chamber of Commerce and Industry. Calon ini juga layak diberikan pengecualian kertas ACCA, FIA, FA1 dan juga FA1 dalam bidang pengajian.
manakala Certificate Accountant Technician CAT daripada the Association of the Chartered Certificate Accountants sekiranya memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Selain itu, KPM melalui lembaga periksaan bekerjasama dengan Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam JAKIM bagi penganugerahan sijil tahfiz KPM daripada calon yang mengikuti kurikulum bersepadu tahfiz KBT dan berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Rumusan secara keseluruhannya, analisis keputusan SPM tahun 2025 menunjukkan pencapaian calon yang memberangsangkan dan pencapaian ini mencerminkan keberkesanan usaha berterusan KPM bagi memastikan sistem pendidikan negara kekal bermutu, inklusif dan memberi peluang yang adil kepada semua calon di seluruh negara. Seiring dengan aspirasi pembangunan negara, KPM terus mengukuhkan pelaksanaan pelbagai inisiatif reformasi pendidikan untuk menyokong agenda pembangunan Malaysia Madani yang progresif dan mapan. Usaha ini penting untuk melahirkan generasi yang holistik, berpengetahuan, berdaya saing serta berakhlak mulia. KPM berharap pengumuman keputusan ini bukan sahaja memaklumkan pencapaian peperiksaan, malahan turut mencerminkan komitmen berterusan KPM bagi memastikan sistem pentadbiran negara dilaksanakan secara integriti, telus dan diyakini selaras dengan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Analisis keputusan periksaan SPM 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan sebagai rujukan dalam usaha menambah baik mutu pendidikan negara pada masa hadapan. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan syabas dan tahniah di atas semua calon yang telah berjaya menduduki peringkat SPM bagi tahun 2025 dan teruskan kecemerlangan dengan bidang dan dalam apa-apa bidang yang telah dicuburi pada masa hadapan. Jadikanlah kejayaan ini diperoleh ini sebagai pembangkit untuk terus melakar lebih banyak kejayaan pada masa akan datang. Saya yakin dengan perjayaan SPM ini merupakan satu pembangkit untuk KL untuk terus bekerja kuat. Dan saya yakin dengan gabungan prestasi SPM dengan PJSK kita yang telah berjaya mencipta 1.77 memberikan ruang dan peluang untuk pelajar kita untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Kalau penghargaan juga dituju kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak secara langsung dalam pengurusan SPM bagi tahun 2020 termasuk semua petugas, petugas peperiksaan, pemeriksa, warga pendidik, pentadbir sekolah, ibu bapa, rakan-rakan media serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kerjasama padu pada semua peringkat sama ada di KPM, JPN dan pejabat pendidikan daerah. Dan saya juga ingin merakamkan tahniah dan syabas kepada barisan kepimpinan saya iaitu yang sebelah kanan saya, Puan Haja Izriani sebagai Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan Pendidikan yang juga Dr. Zalina binti Tahir, mantan timbalan kita yang telah memberi khidmat yang cemerlang. Puan Haida binti Hamdan, itu Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Dan Puan Husna binti Abdul Hamid, wakil pada Pengarah Pendidikan Sektor Pendidikan Sekolah, itu Puan Rajita yang telah memberi khidmat yang baik. Cik Aziz Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengenalan Murid. Dan Haji Yaakob bin Zakaria, Ketua Penekanan Pendidikan Islam yang juga kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Nur bin Haji Saleh, itu mantan KPBK, SPI, Puan Zainab binti Zakaria, Ketua Penekanan, Puan Syarifah Rahmah Said Muhammad, Cik Mas Yamin Mustafa, Ketua Pengarah Kanan, Cik Abdul Halim, Cik Adnan, Cik Sabri Abdul Razak, Puan Siti Nur Hayati binti Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Sektor Pengurusan Maklumat, Cik Muhammad Sufian Tahrim, Ketua Konselor Pendidikan Negeri, Sektor Psikologi, Puan Mazian dan rakan-rakan PPD kita yang sentiasa bertungku lumus untuk memastikan bahawa kejayaan kita. Jadi saya ucapkan syabas dan terima kasih kepada semua pihak dan usaha ini ialah hasil dialog prasasi yang kita lakukan bersama di peringkat JPN, di peringkat PPD dan juga kepada KPM. Dan sepatutnya kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepimpinan tertinggi di KPM, khususnya YB pendidikan kita yang telah turun padang ke Kuala Lumpur dalam berbanyak siri lawatan
dan pastinya ini merupakan satu suntikan semangat pada kita untuk mencipta kejayaan. Program bimbingan JPN dan KPM merupakan satu kekuatan pada kita, dan kejayaan ini juga digagaskan juga dengan bantuan-bantuan daripada agensi kerajaan dan bukan kerajaan, dan juga kepimpinan negeri. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada media yang sentiasa memberikan laporan-laporan terbaik bagi aktiviti-aktiviti dan pencapaian di Kuala Lumpur yang menjadi pembangkit keyakinan pada ibu bapa untuk menghantar anak-anaknya bersekolah. Dan saya juga ucapkan terima kasih di atas kejayaan daripada sektor pembangunan kita yang bantu bagi pastikan kemudahan fizikal dan kemudahan kita dari segi ICT dapat kita pertingkatkan dari semasa ke semasa. Terima kasih saya ucapkan juga kepada SIP dan SSC sebagai tanda penghargaan. Saya ingin merakamkan dua rakam pantun, iaitu kalau tuan pergi ke hulu bawalah sampan bersama tali. Kalau dikenang jasa guru, air mata jatuh di dalam hati. Bunga mawar di tepi pagar, indah mekar dipandang mata. Guru bukan sekadar mengajar, tapi membina masa depan negara. Sebagai penghargaan dan penghayatan ke atas jasa warga pendidikan, saya titipkan satu lagu khas untuk guru kita. Terima kasih guru, di atas pengorbanan guru kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita meraihkan kejayaan ini. Semoga usaha guru kita, usaha PPD kita dan jabatan kita ini diberkati, dan kita mengharapkan supaya tahun ini tahun kita, dekad ini dekad kita. Terima kasih guru. Pelbagai kisah tersimpan jauh di lubuk jiwa. Air mata yang tak pernah kelihatan, tapi sabarnya membina bangsa. Tiada nama di dada, tiada tepukan yang bergema, namun tiap langkah penuh makna, menyalakan cahaya di gelap dunia. Terima kasih cikgu atas segalanya yang kau tempuhi. Walau penat kau tetap berdiri, membina masa depan kami. Terima kasih cikgu, walau tiada pujian yang diberi. Doamu di subuh yang sunyi menjadi sinar hidup ini. Datang pagi dengan senyuman, menutup resah memadam beban, mengulang ajar tanpa keluhan, untuk anak bangsa memahami kehidupan. Lelahmu tiada siapa tahu, namun kasihmu tiada jemu. Kau terus menyalakan api ilmu, walau dunia seakan bisu. Terima kasih cikgu atas segalanya yang kau tempuhi. Walau penat kau tetap berdiri, membina masa depan kami. Terima kasih cikgu, walau tiada pujian yang diberi. Doamu di subuh yang sunyi menjadi sinar hidup ini. Setiap kejayaan yang kami genggam, ada tanganmu yang menuntun diam. Setiap senyum di pentas dunia, ada doa cikgu yang tak bernama. Terima kasih cikgu, kau nyala yang tak pernah padam. Dalam sepi kau tetap bersuara, dalam gelap kau jadi cahaya. Terima kasih cikgu, kau tulis masa depan kami. Dengan kasih, dengan nurani, dengan cinta yang abadi.
satu kisah yang hanya hati mampu menyimpan. Terima kasih cinta.